Pertama aku tak laku, which is sebab dia collect 1.8 million. Sam, filem tu modal dia 1.8 juta. Dan kau tahu lah aku tu cukai bulan apa semua, so rugi lah cerita tu. Masa tu aku lepas satu filem tu aku tak nak buat filem lah. Kecewa aku rasa macam filem is not for me. Aku nak try benda lain. Aku banyak belajar daripada ayah aku dan daripada abang aku lah. So of course akan nampak sedikit acuan dalam filem aku ni, ada sedikit acuan ayah aku, ada sedikit acuan abang aku. Tapi aku rasa perbezaan yang paling ketara aku rasa dari segi filem komedi. Aku banyak buat filem komedi sebenarnya, macam Abang Fadil 1, Abang Fadil 2, Abang Fadil 3. Solos Game of Life ni pun ada komedi. Aku rasa aku orang yang suka berjenaka maksudnya in real life lah. So mungkin itu perbezaan aku dengan abang aku. Dari segi making wise, aku rasa nak bezakan tu, mungkin aku pun muda lagi, abang aku pun dia bukan tua lagi, so aku dengan dia pun kita akan upgrade making kita. Of course aku akan sentiasa belajar dan upgrade skill aku, dan of course aku akan sentiasa belajar daripada abang aku macam mana dia buat filem. Dari segi eksploratif tu aku rasa macam sama, sebab kalau kau tengok Syamsul pun dia bukan satu genre, dia ada action, horror, and then period piece, kepahlawanan. So dia pun suka explore. Aku rasa aku start nak explore new things pun because I see him. Mungkin aku rasa filem abang aku dan sebenarnya filem bapa aku juga, filem diorang sebenarnya bergerak laju dan tempo diorang laju. Mungkin macam aku kadang-kadang kalau filem itu memerlukan tempo itu, aku akan follow lah laju. Tapi kalau ikut preference aku sebenarnya aku suka yang macam up and down lah. Kadang-kadang dia laju, kadang-kadang dia slow, mengikut tempo aku sendiri. Tapi itu yang kadang-kadang bahaya. Sebab kadang-kadang bila pengarah ni kita ikut sedap hati kita, belum tentu orang ramai suka. Ayah aku dia tak macam dictate aku kena buat filem macam mana apa semua. Yang penting dia cakap filem tu kena boleh difahami oleh rakyat Malaysia terutamanya, dan yang penting jangan rugi. Itulah yang penting, jangan rugi, sebab filem ni cost dia agak tinggi, berjuta ringgit. So kalau rugi tu memang sakit lah. So kita akan cuba sedaya upaya research dulu, make sure filem yang kita nak buat ni tidak rugi lah. Itu pun walaupun kadang-kadang aku dah research semua, dah buat sebaik mungkin, kadang-kadang kita tak ada rezeki, kita tak boleh buat apa-apa. Kita cuma boleh berusaha di projek yang akan datang. Actually filem Sam, filem Disolasi, dan baru-baru ni lah filem Solos Game of Life, sebelum dia berbeza-beza. Ada yang sebelum shoot, ada yang sebelum tayang, yang bapak aku akan cakap filem ni rasa susah nak jual ni kan, tapi kau buat lah. Tapi tu lah, dia selalu kalau bapak aku suka filem aku takut, sebab selalu filem yang bapak aku suka, filem tu tak jalan. Filem tu tak laku. Dan kalau dia ada banyak dia kritik, so far filem tu okey laku. So kadang-kadang itu yang menakutkan tu kan, because at the same time kita happy bila bapak kita happy ya. Tapi dia selalu dapat baca lah, dia selalu dapat baca filem ni mungkin susah sikit lah, ataupun filem ni insyaAllah boleh laku. Aku selalu nak try find the right balance lah kan, yang aku masih tengah mencari lagi, which is susah. Kadang-kadang bukan kita nak bagi producer suka, penonton suka, dan diri kita sendiri to find that balance tu memang susah, dan aku pun sedang berusaha lagi tengah mencari that right balance. Syamsul and bapak aku rasa dua-dua prime tu lebih kurang. Dua-dua ada golden touch tu orang panggil kan. Sentuh je jadi emas. Aku lain sikit, kadang-kadang jadi emas, kadang-kadang jadi silver. Kadang-kadang jadi perak kan. Tapi nasib baiklah bapak aku supportive dia, walaupun kalau filem aku gagal, aku angkat aku balik dan bagi semangat untuk aku buat filem lagi. Kalau ikut kutipan, sebenarnya abang aku dah melepasi kutipan ayah aku lah. Dan aku rasa Syamsul dia masih ada banyak lagi filem yang dia nak buat, so kita tunggu dan lihat lah. Abang aku masa starting dulu, bapak aku train dia melalui drama siri, Sembilu, Kasih, Air Mata Maria. So drama ni dia arah, dan ada siri-siri Gerak Khas untuk train dia, untuk dia bersedia untuk buat filem lah. Aku lain sikit sebab aku zaman YouTube. So bila aku buat, aku ada direct drama Gerak Khas beberapa episod, tapi still bapak aku tak confident lagi dengan aku. Somehow this one short filem pendek ni nama dia Alung, dia bukan short film pun, dia macam sketch video
video je, tapi somehow dia viral waktu tu. Oh, ada satu sketch sebelum tu, tajuk dia Abangku Gangster. Masa tu tengah malam, siapa aku tak tahu lah. Tapi itu lah sebelum aku buat sketch video Along tu, aku buat Abangku Gangster. Masa tu aku kurus lagi, masa tu aku handsome lagi, K-pop lagi lah. Sekarang dah baraya. Waktu tu aku buat view tak berapa banyak sangat, dan masa tu bapak aku tengok pun macam apa aku buat ni kan, merepek. Bila view tak banyak main merepek. After that lah, selepas tu aku buat Along tu view banyak, terus dia nampak sesuatu lah. Aku rasa tahun 2009 ke 2010, aku tak ingat. Tapi waktu tu trailer filem Scope Production pun 60,000 view je, tapi somehow sketch video aku ni boleh dapat 100,000 lebih. So bapak aku dia selalu percaya pada numbers lah, maksudnya numbers don't lie kan. Somehow dengan video tu dia bagi aku peluang untuk buat filem, tapi dia cakap buat skrip dulu. So aku buat skrip pun banyak olahan daripada dia, and somehow lepas tu kita terus shoot. Lepas tu cerita tu tak laku. Filem pertama aku tak laku, which is sebab dia collect 1.8 million Sam. Filem tu modal dia 1.8 juta, dan kau tahu lah aku tu cukai bulan apa semua, so rugi lah cerita tu. Masa tu aku lepas satu filem tu aku tak nak buat filem lah. Kecewa aku rasa macam filem is not for me. Aku nak try benda lain. Tapi bapak aku macam cakap no kan, jangan give up, terus buat. So along the way aku buat ada filem yang sukses, ada filem yang medium, ada filem yang kutipan dia jatuh balik. Tapi somehow bapak aku dia seorang yang fighter lah. Dia takkan mengaku kalah, dan dia nak anak dia terus berjuang. Jangan give up, jangan give up. Perkataan jangan putus asa tu aku dah dengar 1000 kali lah aku rasa. Dan benda dah masuk dalam kepala otak aku lah. Apa jadi pun jangan give up.